Ni kan. Okay, first kami ni semua tak tahu pasal dia buat apa? Dia buat potong perut tu lah, bariatrik. Kami semua satu keluarga tak tahu. Bila dia post dekat TikTok dia tu, kami jadi tanya-tanya lah, sebab apa dia jadi macam ni? Lemah sangat kan. Balik rumah pun tengok tak larat. Dia jadi macam demam-demam tu kan, muntah-muntah. Lepas tu si Tan Sri ni balik rumah sebelum dia nak pergi Langkawi tu kan, dia duduk diam je, tak bercakap langsung dengan mak abah. Tegur pun tak, sepatah dua patah pun tak langsung 2 hari tu sebelum dia pergi Langkawi. Lepas pergi Langkawi tu, dia duduk dalam bilik je kan. Dia duduk dalam bilik je, tak buat kerja dah, nampak sangat dah dia tak sihat benda tu. Kami tak tahu lagi dia potong perut Dia duduk dalam, adik saya je yang duduk buat kuah laksa. Kalau tidak dia duduk buat adik saya duduk buat kuah laksa. Dia duduk dalam bilik sampai berapa hari? Seminggu, tapi dia tinggalkan. Seminggu juga Seminggu juga dia duduk dalam bilik. Lepas tu yang teruknya balik kepada gurun. Dia ada event dekat gurun, dekat Gua Cepedak. Hari first dia buat event dekat Gua Cepedak tu, mak nak pergi tengok. Mak nak pergi tengok kak ni lah dekat Gua Cepedak tu. Tanpa pengetahuan Tan Sri tu. Tanpa pengetahuan Tan Sri. Off comment. Tanpa pengetahuan Tan Sri. Bila kami sampai dekat gua tu, mereka macam terkejut lah. Macam blur. Mak datang. Tengok si Fatin ni terlantar atas katil, duduk macam tu, mata kaku macam tu. Dia tak boleh buat apa. Seolah-olah dia tu macam terkena sihir. Kan dia post video tu kan terkena sihir. Sebab kami tak tahu lagi dia post video tu. Mak pergi gurun tu sebab dia nak minta izin dekat Syed nak buat balik berubat secara kampung. Sebab apa? Sebab dia kata Fatin ni kena, boleh sebut kah? Kena sihir.